Ngaji ni wajib. Bukan fardu kifayah, tuan-tuan. Fardu kifayah ni mengaji medik, mengaji engineer, yang tu fardu kifayah. Mengaji bab wiring, yang tu fardu kifayah. Mengaji fiqh, tauhid dan tasawuf, ini wajib aini. Wajib aini ini adalah wajib atas tiap-tiap diri. Siapa yang tak mengaji berdosa. Macam kita tinggal semayang. Jadi selepas 10 tahun yang dulu, siapa nak tanggung dosa ni? Kita lah tanggung. Itu satu pula. Kalau kita datang mengaji seorang, bini tak bawa, siapa nak tanggung dosa bini kita pula? Sebab wajib aini ini atas laki-laki dan perempuan. Pergi kenduri kahwin, satu hari 5 biji rumah, bawa, angkut tu. Daripada pagi sampai petang. Mengaji tak boleh nak angkut bini. Kalau dia cerdik, dia bawa, sebab dia takut neraka Allah. Kalau dia cerdik, dia bawa, sebab kalau aku tak bawa, aku tak boleh nak mengajar, dia kata. Maka orang yang cerdik ni, dia akan bawa bini dia, dia akan bawa anak perempuan dia pergi ke majlis ilmu supaya dia lepas kadar fardu ain. Sebab kita tak pernah kahwin dengan orang rumah kita, kita tak pernah tengok wuduk orang rumah kita. Betul ke? Salah ke? Maka jika salah, tanggung kita besok di akhirat. Suami-suami yang taksir, ayah-ayah yang taksir. Kita tak pernah tengok semayang asri kita. Besok kena tanggung, tuan-tuan. Orang perempuan dia senang nak masuk syurga, dia minta redha suami, buat perkara-perkara yang wajib, dia masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang lain dia tak payah kisah. Itu untung jadi perempuan.